صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي kata Syekh rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Maka jikalau dusta pesuruh pada perkataannya, dustalah ini firman yang menempati pada tempatnya firman oleh kurnianya Allah akan mukjizat itu. Menempati seolah-olahnya firman Allah. Jadi mukjizat itu seolah-olahnya kata-kata Allah, benarnya hambaku pada apa yang dia sampaikan daripada aku, seolah-olah. Menempati pada tempatnya oleh mengkurnianya Allah akan mukjizat itu. Dia panggil khabar tanzili, ataupun dipanggil dengan khabar hukmi. Khabar dia dulu khabar tanzili, khabar qauli. Khabar tanzili atau dipanggil dengan khabar hukmi. Satu lagi khabar qauli yang dipanggil juga dengan khabar al-hakiki, khabar yang hakiki. Ini dipanggil khabar hukmi ataupun dipanggil khabar tanzili. Tanzili maknanya di khabar yang menepati dan ditempatkan tempat mukjizat. Mukjizat itu seolah-olahnya berita daripada Allah, seolah-olahnya kalam lafzi yang memberitahu sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni, telah benar hambaku pada apa yang disampaikan daripada aku. Sebab itu dilalatul hukmi, dilalatul ahwal. Dilalah khabar hukmi ataupun khabar tanzili ialah dilalah ahwal. Dilalatul hakiki, dilalatul maqal. Dia panggil dilalatul maqal. Itu bukan ayat Quran. Dia kadang ada yang dikata ayat Quran. Ada juga kadang-kadang habis Quran kita tipu. Kita buat lagu ni, buat lagu sadaqa abdi fi kulli ma, baca ayat kita buat lagu. Dia kata nanti Ruhi tak ingat surah apa, bagi tangguh sampai 2-3 hari, tak jumpa. Bukan dia, seolah-olah firman, seolah-olahnya Allah kata, bukannya Allah kata. Dia punya khabar tanzili ataupun khabar hukmi, bukan khabar qauli ataupun khabar hakiki. Jadi mukjizat itu seolah-olahnya, ahwal Nabi itu seolah-olahnya memberitahu mukjizat yang berlaku kat Nabi, seolah memberitahu, seolah Allah beritahu, wahai, betul lah hambaku apa yang disampaikan. Mana cuk tengok, itu mukjizat yang ada di dia. Dan iaitu dusta, kekurangan. Dan kekurangan itu mustahil atas Allah Ta'ala. Maka mustahil pula, seperti mana mustahil dusta Tuhan, maka mustahil pula dusta. Apa dusta? Jadi dusta pesuruh. Maka mustahil pula, ini seperti mana mustahil, seperti mana dustanya Tuhan. Dusta ni dusta pesuruh. Itu. Dan sabit lawannya, lawan dusta iaitu benar. Benar. Maka
Mukjizat itulah dalil wujub benar pesuruh. Mukjizat itulah merupakan bukti mesti benar pesuruh dan istihalah tidak dan tak lawannya lawan benar. Jadi tidaklah lawan benar itu mana? Itulah dusta. Itu. Habis itu. Kedua, amanah. Arti amanah betul hati. Amanah ni sifat wajib bagi Rasul. Dia panggil wajib akli muqayyad. Wajib akli muqayyad, bukan mutlak, muqayyad. Artinya, arti amanah betul hati. Kawasan senang kita baca bagi mudah-mudah. Habislah kita hak bayar dah lepas lah. Artinya arti amanah betul hati dan kepercayaan. Itu. Dan iaitu amanah kelakuan yang ada pada dirinya Rasul. Kelakuan yang ada pada dirinya Rasul yang membawa kepada sekira-kira melakukan hukum-hukum Allah Ta'ala atas aturan yang seperti aturan yang dipaham diperhati titah Allah. Jadi kitab Baqarah disebut kelakuan, disebut al-amru, dia tak sebut al-fi'lu. Ada kitab diguna dengan fi'lu, diguna dengan perbuatan. Dia sebut kelakuan, al-amru ni dia umum. Sama ada fi'lul lisan, iaitu dipanggil perkataan, atau fi'lul qalbi, yang dipanggil i'tiqad. Itu kelakuan yang ada pada dirinya Rasul. Jadi satu sifat yang ada pada diri Rasul yang membawa kepada sekira-kira melakukan hukum-hukum Allah atas aturan seperti aturan yang dipahami pada titah Allah. Itu. Mustahil lawannya lawan amanah, iaitu belok dan keharu. Belok dan keharu. Orang tadi kata jangan buat karu, buat kacau. Kita pergi buat haru. Belok dan keharu. Ini lawan bagi amanah. Lagu mana belok dan keharu? Dengan melakukan hukum-hukum Allah Ta'ala atas jalan melawankan titah Allah. Dengan dia bagi taswir pada kata belok dan kaharu. Dengan melakukan hukum-hukum Allah Ta'ala atas jalan melawankan, jadi menyalahi titah Allah. Dan iaitu melawan titah Allah, kejahatan dan derhaka dengan Allah. Kerana jikalau boleh ada demikian itu belok dan keharu, nescaya adalah umat disuruh dengan demikian itu, itulah dengan belok dan keharu. Kalau Nabi itu belok, Nabi tak amanah, Nabi buat haru, kita mesti disuruh buat haru, buat belok. Kerana kita disuruh dengan mengikut dan dengan meniru mereka itu Rasul pada perbuatan yang seperti perbuatan mereka.
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kamu, katakanlah jika kamu kasih kepada Allah, fattabi'uni, ikutlah aku, yuhibbukumullah. Kalau aku buat jahat pun ikut. Nanti Allah suka juga benda jahat yang kamu buat. Takkan begitu. Apabila Nabi buat satu perkara yang karut, soalannya kita disuruh buat benda yang karut, sedangkan innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah Ta'ala tak suruh kita buat perkara yang keji. Itu. Pada berbuatkan perbuatan yang seperti perbuatan mereka itu, dan pada meninggalkan perbuatan yang seperti tinggal mereka itu. Hak mana mereka tinggal, kita disuruh tinggal. Hak mana yang mereka buat, kita disuruh buat. Dan mustahil disuruhkan kita dengan kejahatan. Mustahil. Sebab apa? Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah Ta'ala tak suruh dengan buat benda yang keji. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah Ta'ala tak suruh buat benda keji. Takkan pula kita disuruh dengan kejahatan dan derhaka, kerana berhimpun dua perkara yang berlawanan. Mana mungkin Nabi sebut la imana liman la amanata lah. Senang kita ambil hadis. La imana liman la amanata lah. Rawah Imam Ahmad. La imana liman amana liman la amanata lah. Tidak ada iman bagi mereka yang tidak ada amanah baginya. Bila Nabi kata tidak ada iman mereka yang tidak amanah, takkan Nabi dia tak amanah? Tidak ada iman yang sempurna. La imana ay kamilun. Bukan tak ada iman maknanya tak ada iman itu kafir. Dan ayat Quran Allah dan bertentang pula dengan Allah suruh. Kalau Nabi tak amanah, Allah suruh amanah. Ini dia panggil kamu ni belok. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Sesungguhnya Allah ya'murukum an tu'addu al amanat ila ahliha. Allah Ta'ala menyuruh kamu menunaikan amanah kepada ahlinya. Banyak hadis-hadis tentang amanah. Tentang hadis riwayat Imam Bukhari. Apabila iza duyikat al amanah fantazir sa'ah. Iza duyiat al amanah, apabila amanah tadi disia-siakan, fantazir sa'ah, hendaklah tunggulah kiamat. Makna dunia hampir kiamat. Mana mungkin Nabi tidak amanah. Dan mustahil iaitu kejahatan kerana berhimpun dua yang berlawanan, iaitu kejahatan dengan keadaan yang kejahatan itu larangan, dan kebajikan dengan keadaan yang kebajikan itu suruhan. Pelik tu. Maknanya Allah larang pun larang, suruh pun suruh. Kalau mana disuruh buat kejahatan dan apa ni kebajikan, maknanya Allah larang pun larang, suruh pun suruh, larang pun larang. Mana mungkin? Itu dekat begitu. Habis. Iaitu kejahatan dengan keadaannya larangan dan kebajikan dengan keadaannya suruhan. Dan mustahil pula barang yang membawa kepada berhimpun dua perkara yang berlawanan. Sebab apa boleh jadi takdir berhimpun dua perkara yang berlawanan? Dengan sebab kita takdir belok. Kalau Nabi belok kan iaitu barang yang membawa kepada berhimpun dua perkara yang berlawanan, iaitulah belok dan kahu. Itu. Jadi maknanya tak boleh sama sekali kita takdirkan Nabi belok dan kahu.
menyebabkan timbulnya masalah berhimpun dua yang berlawanan yang mustahil. Nabi suruh, Allah suruh pun suruh, larang pun larang. Itu. Buat jahat pun buat jahat, buat baik pun buat baik. Amanah pun amanah, belok pun belok. Dan sabit lawannya, lawan belok, iaitu betul dan kepercayaan. Inilah dalil inilah dalil wujub, yakni mesti amanah. Inilah mana? Kerana jikalau boleh demikian itu. Itu kena tengok di matanya. Kerana jikalau boleh demikian itu, mana belok mesti ada umat disuruh dengan dia. Inilah dalil wujub amanah, mesti amanah, dan istihalah lawannya tidak, lawannya lawan amanah, iaitulah belok. Habis. Yang laju kita laju dulu. Yang ketiga, tabligh. Artinya, arti tabligh menyampaikan barang yang disuruhkan mereka itu dengan persampaikan dia kepada makhluk. Ini tabligh. Menyampaikan barang disuruhkan mereka itu dengan persampaikan dia barang tadi kepada makhluk. Hak mereka menyampaikan apa yang disuruh sampai. Kalau yang tak disuruh sampai, mereka tak menyampai. Itu kepada makhluk. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Wahai rasul, persampaikanlah apa yang diturunkan kepada engkau min rabbika, daripada Tuhan engkau. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau kau tidak buat, mana kau tidak menyampaikan, maknanya kau tidak menyampaikan risalahku. Mana mungkin Nabi ini tak tabligh sedangkan Allah suruh tabligh. Tabligh inilah dipanggil sifat PM. Sifat PM. Sebab tu kitab Baqarah dia tak kata kelakuan. Tabligh tu kelakuan, dia tak kata tu, tapi amanah dia kata apa? Kelakuan yang ada pada dirinya yang membawa sekiranya melakukan hukum Allah. Nampak? Allah pun ada sifat PM. Allah ada sifat zat, dia ada sifat PM. Sifat zat duduk dekat dia je lah. Sifat PM macam memberi rezeki, menghidup, ihya, imatah, memati, bagi sihat, bagi sakit, dia memberi sifat PM. Tarzik, memberi rezeki, imatah, memati, ihya, menghidup. Nabi pun dia ada sifat PM. Jadi 4 sifat tu, satunya sifat PM. Dia benar? Tabligh. Sifat PM, sifat perbuatan. Dia bukan satu sifat yang duduk di dalam badan dia, lalu dia menyampai, tak, bukan. Amanah dia ada satu sifat yang duduk di Nabi, yang dengan sifat tadilah. Dia jujur. Dia ada perasaan. Ikut hukum Allah. Itu. Macam sabar. Tapi dia pergi sifat PM. Ada bersidik. Sidik satu kelakuan yang Allah letak di seseorang. Sidik, amanah, batanah dia panggil sifat zat. Tabligh dia panggil sifat PM. Ketiga, tabligh artinya menyampaikan. Dia terjemah pun dengan PM, menyampaikan. Menyampaikan barang yang disuruhkan mereka itu dengan persampaikan dia kepada makhluk. Apa makhluk? Makhluk ni mukallaf, iaitulah jin dan manusia. Dan malaikat sekalipun masuk. Malaikat pun masuk sekali. Malaikat pun masuk, dipanggil mukallaf juga. Malaikat mukallaf juga. Tapi dia panggil mukallaf tadi bukan mukallaf dibebankan dengan buat syariat. Dia seperti tasbih sebagai untuk nak tashrif.
untuk nak tasyih, nak apa? Nak memuliakan Nabi sendiri. Sebab apa? Malaikat sendiri pun umat Nabi, dan mereka juga maknanya di bawah Nabi. Baik. Jin, manusia dan malaikat. Itu maknanya persampaikan dia kepada makhluk. Daripada hukum-hukum dan ilmu-ilmu dan lainnya, dan menyatakan dia barang yang disuruh sampai itu baginya, bagi makhluk. Mereka jelaskan apa yang disuruh mereka sampaikan kepada makhluk. Maka menyata ia Rasul dia akan barang yang disuruh tadi baginya, bagi makhluk. Jaga tu, ia akan dia baginya. Sila letak siap. Maka menyata, menjelas ia Rasul dia akan barang yang disuruh sampai baginya, bagi makhluk, dengan terang, dengan jelas, tanpa menyembunyi sikit pun. Kita kalau sebut tak habis, guru pun kadang-kadang dia bukan sebut habis, dia simpan, takut tanya nak murid lawan tokek. Guru silat pun itu juga, dia tak beri buah habis. Guru silat ni tak beri habis. Tak ada guru punya dia bagi habis tak. Dia bersimpan, tak ni lawan dia. Tapi Nabi ni tak nak, jelas dia bagi semua. Dia tak nak sembunyi. Kalau hak kena sampai, dia akan sampai habis. Dengan terang. Ada kalanya untuk ada domain, ada kalanya menyata itu dengan perkataan lain, dan ada kalanya menyatakan hukum itu dengan perbuatan, dengan tindakan, dan ada kalanya dengan sendiri dia. Itu Nabi sampai dia begitu. Ada kalanya dengan perkataan, dan ada kalanya dengan perbuatan. Perkataan Nabi cakap lah, dan dengan perbuatan kita tengok sendiri. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu semayanglah macam mana hampa tengok aku. Tengok aku semayang. Semayang. Mana? Dengan perbuatan tu. Tak dengan perbuatan ni payah ni. Dia ni hak tak ada hadis. Tapi hak kita terima ni turun-temurun. Ada hak tak ada dalam Quran hadis. Lepas tu dalam kitab fiqh mana apa? Dalam kitab fiqh ni kenapa Nabi buat begini? Lil ittiba. Kita tengok dalam kitab Fatuhah, kenapa Nabi buat begini? Lil ittiba. Mana? Lil amri al-muttabaq minan Nabi, kerana ikut daripada Nabi. Hak ni hak dia tak ada Nabi ucap. Hak ni memang ada hanya ikut daripada Nabi. Sebab tu Syiah kita nak lawan senang ya. Sebab Syiah ni kita lawan Quran hadis, dia kan pakai kita, dia tak pakai Bukhari. Kalau ada pun dia pakai penafsiran ulama depa. Quran pun kalau ada hak yang Quran pun dia ikut penafsiran mereka. Jadi senang je. Kita nak semayang, tak semayang jamak, tak semayang tamat tu, kita tengok ahli Mekah, ahli Madinah semayang. Ahli Mekah, ahli Madinah semayang macam mana? Semayang 5 waktu, maghrib 3 rakaat, zuhur, asar 4 rakaat. Tak ada batu, tak ada buat jamak. Kalau tak musafir, itulah semayang cara Nabi. Tahu mana? Turun-temurun anak cucu ahli Madinah sampai ke Nabi lepas semayang itu. Kita nak ikut semayang Iran kan, semayang Mekah Madinah. Kalau kita nak semayang jamak, tanpa kita musafir, buat batu Karbala pula, takbir macam-macam burung nak terbang pun ada. Itu semayang itu semayang Iran. Saya lawan pokok ni, saya lawan gitu ya. Kita kalau hadis berkepil dekat bayar, dia kan percaya. Imam Bukhari bukan ahli bait. Senang dia buat itu, nak kata apa lagi. Dia kata nak ikut semayang Iran je, semayang di Mekah. Ahli Mekah ni
Dia tengok ayah dia tengok dia, ayah dia tengok, ayah dia tengok, ayah dia tengok, pom, sampai pada sahabat tengok Nabi. Kenapa kita duk baca Yasin malam Jumaat? Bukan setahun dua pula. Tok wan kita tu kita baca Yasin malam Jumaat. Ahli Mekah, ahli Madinah semayang macam kita. Tapi bukan hal lah ni, jangan kira lah takbir tu hak Wahabi, jangan kira. Ada yang kata Ustaz Wahabi tu macam tu. Tak, bukan dia. Secara umumnya semayang tu. Secara takbir tu lah ada pula. Cara Wahabi ada juga, tak ada ikut. Hal tu mereka reka pula. Dulu Mekah mana ada Wahabi. Kita kira begitu. Lah ni hak jadi berubah takbir, hak jenis semayang Wahabi ni apa ni, baru saja. Dulu Mekah mana Wahabi pegang. Wahabi serang dulu. Ulama-ulama habis lari, mari ke Malaysia, mari pergi ke Yaman, habis-habis. Madinah begitu juga. Dulu mana Wahabi pegang Madinah. Tapi secara umumnya semayang tu, kita nak ikut orang Iran semayang. Kata ahli Mekah, Madinah yang mana mereka ni anak cucu Nabi, yang tok nenek mereka melihat Nabi semayang. Saya kata begitu je. Dua kali silawan. Dia nak tanya syurga ni luas ke kecil? Dia kata luas lah. Ada 7 juga. Kalau Iran saja betul, kan, syurga jadi kosong banyak. Syurga jadi kosong banyak. Semua buat Iran buat sama hitam dia dalam syurga. Habis yang lain tak masuk syurga. Siap Tuhan buat luah. Negeri Iran tu kalau dicampak dalam syurga tingkat pertama, berkata 7, pertama duk 7 lah. Duk bucu tu. Iran kalau pitok dalam syurga, duk bucu tu je. Lain tu kosong. Tingkat ni semua kosong. Iran main dah dalam syurga perempuan. Dia kena lawan logik. Dia guna pakai begitu. Dia tak boleh lawan Quran hadis tadi. Dia tak pakai Quran kita, dia tak pakai hadis kita, tak pakai. Ada kalanya dengan sendiri, ada kalanya dengan perbuatan, sallu kama ra'aitumuni usalli, dan ada kalanya dengan sendiri. Mana? Nabi beritahu sendiri. Dan ada kalanya dengan wasitah, supaya dapat mengikut titah. Dengan wasitah ni di dua. Sama ada bangsa Nabi hidup dan Nabi meninggal. Masa hidup pun kan Nabi dakwah. Raja-raja yang kafir tu dengan wasitah sahabat. Nabi hantar surat, kadang-kadang wasitah tu dengan manusia ataupun dengan surat. Nabi wasitah. Dan selepas meninggal itu juga dipanggil dengan wasitah. Itu. Tapi pada ketika Nabi meninggal dengan sendiri itu tak ada. Jangan duk bohong pula. Ni Nabi dakwah tu sendiri, ni aku dah masuk Islam. Dia jaga. Tu ada pok mampu dia. Nabi dakwah dia sendiri pada masa dia hidup. Nabi dakwah dengan wasitah pada masa hidup dan pada masa dia meninggal. Meninggal tu dia dengan perantaraan sahabat. Supaya dapat mengikut titah. Titah dan menjunjungkan dia akan titah Allah. Itu. Supaya elak bagi menyampai dan menyata. Elak bagi menyampai. Tabligh ni menyampai barang yang disuruh, dengan disuruh sampai dan menyatakan dia supaya dapat. Supaya dapat mengikut kitab dan menjunjung, menerima, menyaut akan dia akan titah. Titah perintah. Titah Allah. Adapun barang yang dilarangkan mereka itu hanya yang disuruh. Adapun barang yang dilarangkan mereka itu daripada menyatakan kepada seseorang, maka tiada harus, yakni haram bagi mereka itu menyatakan dia.
Tiada hal ini haram bagi mereka menyatakan dia. Maka kalau jenis Nabi tak bagi Nabi dilarang beritahu, maka tidak dapat mengetahuikan dia seseorang daripada umat. Maka tidak ada makna bagi pertanyaan seseorang kita apa ia. Ustaz, apa dia yang Nabi dilarang beritahu tu? Ustaz tak nanti pergi di rumah saya. Maknanya kalau Ustaz tahu mana Nabi bocor. Nabi dah tak amanah orang bagi. Nabi beritahu pada seseorang, ni Allah Ta'ala tak beritahu dia, aku beritahu kamu seorang. Ditun sampai kat Ustaz tu. Maknanya Ustaz tu telah menghina Nabi. Sebab apa? Maknanya Nabi dah bocor. Apa yang Allah Ta'ala tak beri. Sebab tu kata balik, tak ada makna kita tanya apa ia. Ada orang passion tu, ada jenis orang macam tu banyak. Kadang Ustaz, nama Allah 99, satu lagi apa Ustaz? Ni banyak orang, bukan seorang tu tanya. Satu lagi Ustaz, satu lagi 99 sudah lah. Nabi cukup satu. Lepas tu kan macam-macam Ustaz mampu. 99 yang macam-macam bunyi jauh apa dah. Siapa tahu 99 ni orang panggil apa? Ismullah Al-Azam dia panggil. Ismullah Al-Azam. Boleh lekat satu ni. Ismullah Al-Azam ni faham saja lah. Dunia ni milik dia. Itu Ismullah Al-Azam. Ada yang syok tu, saya kadang rajin juga pergi tanya. Saya pun rajin juga tanya apa. Tanya nak tengok dia mampu tahu lah. Bunyi jauh apa ada macam-macam. Ni 99 yang Allah suka benda ganjil. Rasa nak bagi cukup lah. Innahu witrun yuhibbul witra. Allah ni dia witir. Allah dia witir. Dia suka benda witir. 99 tu cukup genap. Itu. Maka tidak mengetahui seseorang kepada umat. Nabi tak boleh sampai. Maka tidak ada makna bagi pertanyaan seseorang kita apa ia. Apa dia tu yang Nabi dilarang beritahu ni? Kalau Ustaz kata nanti Ustaz ni beritahu kamu. Ada hal Nabi larang sampai. Ada nanti aku beritahu. Sah Ustaz tu bohong. Tapi dalam hadis pun banyak Nabi isyarat. Banyak Nabi isyarat dalam hadis. Nabi pernah sebut, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu banyak menangis daripada banyak ketawa. Nabi tak beritahu benda apa. Itu isyarat saja. Di situ dalil. Ni kadang ada juga pok-pok jenis mengaji sikit-sikit pok Wahabi ni. Mana duk bagi 3 ni pula ni. Satu ilmu hakikat tu pula tu. Dia duk bagi 3. Nak ada ilmu yang Nabi diberi pilih. Ikut siapa-siapa yang patut dapat. Sebenarnya pembagian ada isyarat dia. Macam yang Nabi dilarang beritahu. Banyak isyarat saja Nabi tak beritahu. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, niscaya kamu lebih banyak menangis, lebih banyak ketawa. Kita lebih banyak menangis daripada ketawa. Apa dia? Nabi tak beritahu. Nabi cuma isyarat beritahu begitu. Maknanya apa? Benda tu aku tak boleh beritahu kamu. Dia bagi clue saja, sikit saja dia beritahu. Dia tak beritahu lebih. Saya sebut ni hadis ni, Nabi nak beritahu kata ada hak jenis tu. Hak Nabi tak beritahu langsung. Cuma dia beri isyarat saja, tetapi dia tak boleh beritahu. Hak ni khusus untuk dia. Ini yang ketiga. Dan adapun barang yang diberi pilih, diberi alternatif kepada mereka itu, Rasul antara menyampai dan menyembunyi. Itu ikutlah. Jangan nampak yang mana sesuai, beritahu. Hak mana tak sesuai, tak payah. Maka harus bagi mereka itu Rasul menyata memberitahu bagi siapa-siapa yang ia suka, dan menyembunyikan dia barang tadi daripada yang lain. Yang lain mana? Orang yang nampak dia tak suka tu benar.
Dia nampak tak sesuai. Ini yang ketiga. Yang ketiga. Nah, inilah yang tutup guru yang saya belajar. Kalau main bakmi, inilah kata ulama, inilah ilmu hakikat. Nah, ilmu hakikat yang bukan semua layak terima. Ilmu hakikat yang macam ni. Dan isyarat-isyaratnya cukup banyak. Dalam hadis-hadis cukup banyak. Abu Hurairah sendiri pun dia kata aku dapat satu ilmu tu aku sebarkan kepada manusia. Dan yang satu lagi, lau bassastu, kalau aku sebar kepada orang, la qata'tu, nescaya kamu akan potongkan minni hadza hulkum, akan hulkumku. Mana kalau aku beritahu ilmu ni kepada kamu, hampa sini akan potong leherku, hampa kata aku kafir. Begitu kat Ibn Abbas. Tak ingat ayat pun, dia kata kalau ayat ni, kalau aku tafsir, apa yang aku dapat dari Nabi, kamu akan kata aku ni kafir. Ayat tu berbentuk tasawuf, saya tak ingat. Itu kat Zainul Abidin, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, cucu Sayyidina Ali. Ini Zainul Abidin ni orang ahli tasawuf. Dia kata, aku menyembunyi daripada ilmu, aku akan permata ilmu. Inilah aktumu min ilmi jawahiruhu kaila yara zaka zujahdin ayaftinana. Aku menyembunyi permata ilmu yang aku dapat, supaya orang yang jahil tidak melihat aku, dan mereka lalu memfitnah aku. Orang jahil akan memfitnah, kata dia kafir dan begian-begian. Waqad taqaddama fi hadza, dan telah dulu macam juga Tok Wan aku menemui Abul Hasan Hilal Husain, dan itu juga bapakku dan datukku. Wa wasa qablahu al-hasana, mereka berpesan juga jangan menyampaikan ilmu yang mereka dapat daripada Nabi. Dia kata, lau abuhu bi, kalau aku sebarkan ilmu ini yang aku dapat daripada pakku, mana Husain yang dia dapat daripada ayahnya, iaitulah Sayyidina Ali, laki lali anta mimman ya'budul wasana. Lau abuhu bihi laki lali anta mimman ya'budul wasana. Kalau aku beritahu hak ni, yang ilmu yang koalisi daripada Tok Wanku ini, Tok Wanku Ali dan Nabi, nescaya mereka akan kata aku ni penyembah berhala. Inilah kata ulama isyarat kepada ilmu tasawuf hakikat. Ini yang dipanggil sebahagiannya tarikat. Enggak tu, tarikat ni dia banyak datang daripada Sayyidina Ali. Dia banyak datang daripada Sayyidina Ali, dia daripada Sayyidina Abu Bakar. Mai pok ni pula kata Syiah pula dalam kita kadang-kadang begitu. Babik dengan Sayyidina Ali Syiah. Kita marah ke Syiah sampai Sayyidina Ali terbabit. Kita menganiaya Sayyidina Ali. Jangan kita membenci Syiah sampai kita membenci Sayyidina Ali. Itu. Ni banyak berlaku. Kadang-kadang disebut saja fakta tak ada, hadis tak ada. Disebut sampai kita menapi hak keistimewaan Sayyidina Ali sebab kita benci Syiah. Memang ada juga yang Syiah palsukan, memang kita tak nafikan. Tapi ada juga yang hak Sayyidina Ali memang orangnya hebat semua. Yang kita benci dekat Syiah ni, apa yang babit Sayyidina Ali Syiah. Ni Syiah. Ni masalah kita pun. Hak kita atas Syiah ni. Ni Syiah. Babit. Ni tarikat Sayyidina Ali Syiah. Mana ada di Iran Ahmadiyah, Naqsyabandi, tak ada di Iran. Di Iran tak ada tarikat Naqsyabandi, Naqsyabandi, tak ada di Iran. Tak ada. Dia mana ada tarikat tu di Iran. Dia pun tak ada tarikat Syiah. Tarikat Syatariah ke Samanih mana ada di Iran. Dan ulama Iran tak pernah sebab main tarikat sini, tapi kita main tuduh. Ni Syiah. Kita ambil kesempatan guna Syiah nak hentam orang lain. Ni masalah gini. Saya tengok kadang keterlaluan ustaz-ustaz kita.
membabit dengan apa dia Sayyidina Ali, pak Syiah lalu dah. Padahal ada juga Sayyidina Ali apa kurangnya peranan yang cukup hebat. Dalam hadis mengatakan, aku ni gedung Sayyidina Ali pintunya. Aku gedung ilmu Sayyidina Ali pintunya. Jadi ilmu-ilmu makrifat yang banyak dapat. Apatah lagi Sayyidina Ali itu menantu dan sepupu. Kan? Dan dia pula kahwin dengan anak kesayangan Nabi yang Nabi banyak bagi mutiara dekat anak dia Fatimah. Sayyidina Ali cukup banyak dapat ilmu-ilmu ni. Sebab tu dia punya ilmu tarikat banyak datang pada Sayyidina Ali. Bang, kita buat Syiah tarikat ni. Kan? Buat Syiah tu, saya baca sendiri buku-buku tu. Dia punya fakta, dia punya hujah dia bukan kuat pun. Dari sebab Syiah tu saja. Kadang baru ni bertanya, masa Nabi meninggal, siapa yang ada? Masa Nabi meninggal, siapa yang ada? Oh, ada pokok ustaz kata apa? Hak yang kata Fatimah Adam, Sayyidina Ali ada tu Syiah. Yang ada tu Sayyidina Abu Bakar dengan Aisyah. Nah, mak nampak? Dia bukan Syiah. Sayyidina Abu Bakar dengan Aisyah yang ada. Bohong. Dalam sejarah, dalam tarikh mana Sayyidina Abu Bakar tak ada masa tu. Sayyidina Abu Bakar mana ada masa tu? Dia duduk di tempat lain. Yang ada ialah Sayyidina Aisyah dan Fatimah. Fatimah ni kita tahu sebab Fatimah dia sendiri dengar wasiat ni berarti di saat Nabi nak meninggal. Dia kata dia dengar pada saat Nabi nak meninggal. Dan Aisyah memang sungguh Nabi duduk di atas riba dia. Jadi mana hak yang hantam Syiah ni, Sayyidina Abu Bakar dengan Aisyah ada yang ada. Sayyidina Abu Bakar pok dia. Pok ni pula. Hak yang kata Sayyidina Ali Fatimah dengan Sayyidina Ali tu bohong. Padahal Fatimah ada dalam tu. Nampak, kita biar adil. Biar kita adil dan biar atas dasar ilmu, bukan atas dasar taksub. Yang ada ialah Aisyah dengan Fatimah. Yang pasti. Cuba tengok dalam apa ni? Ada ni kitab tu Mubarak Furi. Tu maknanya dalam film sebut gitu. Dia cerita apa yang Fatimah ucapkan di saat Nabi nak meninggal, apa yang dia dengar daripada nasihat dan wasiat daripada Nabi. Dan dia tahu dengan Nabi meninggal di rumah Aisyah tu memang pasti. Tapi tak pergi gubur pok lu pergi bos Sayyidina Abu Bakar, dan pasal memang dalam kitab sejarah mana pun pondok pun kita memang Sayyidina Abu Bakar tak ada pada masa tu. Dan pula dinafikan Fatimah memang tak ada tu. Mana kata Sayyidina Ali Fatimah ada masa tu Syiah. Bila dia hentam gitu. Pokok kita je tu pasal. Dan ni Sayyidina Ali jadi masalah. Dengan sebab kita benci Syiah sampai kita telah mengedepikan kehebatan Sayyidina Ali. Maka tidak ada makna bagi pertanyaan seorang. Dan ada pun barang yang diberi pilih kepada mereka itu antara menyampai dan menyembunyi, maka harus bagi mereka itu menyatakan bagi siapa-siapa yang ia suka dan menyembunyikan dia daripada yang lain. Dan begitu juga, bukan kata ilmu hakikat saja, ilmu tarikat. Ilmu-ilmu yang lain pun Nabi bagi tak sama. Sahabat-sahabat sendiri pun ilmu mereka bukan sama. Kalau ahli tafsir, bukan maknanya sahabat dia tak pandai. Ada sahabat ni dia lebih menonjol. Macam Ibn Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Itu tafsir, bahagian tafsir. Zaid bin Sabit, bahagian faraid. Mu'az bin Jabal, bahagian fiqh. Dia ada sahabat-sahabat ni sendiri pun masing-masing mutafawwitun. Tafawut boleh kurang. Ni dia ni lebih sini, dia ni lebih sini. Nabi bagi tak sama. Kelebihan masing-masing. Abu Musa Asy'ari bagi Quran. Baik. Adapun barang yang diberi pilih kepada mereka itu antara menyampai dan menyembunyi, maka harus bagi mereka itu menyata bagi siapa-siapa yang dia suka dan menyembunyikan dia daripada yang lain. Maka nyata daripada ini pembahagian, daripada ini huraian bahawasa barang yang diwahyukan dia, yang diwahyukan barang itu tiga bagai seperti yang tersebut tadi. Maknanya kita faham daripada huraian Syekh tadi,
Mana yang diwahyukan kepada Nabi itu ada 3 jenis. Satunya hak wajib sampai, yang keduanya hak haram menyampai, hak ketiganya yang harus menyampai. Diberi pilih. Itu. Cuma tabligh ni dia ada 2. Ini payah sikit. Tabligh akli, tabligh syar'i. Wajib menyampai, dia panggil wajib akli. Wajib menyampai, dia panggil wajib syar'i. Nabi wajib menyampai. Nabi wajib menyampai. Dia panggil wajib akli pun bila kita panggil. Wajib akli, tabligh wajib Nabi tabligh, itu dia panggil wajib akli. Maknanya Nabi wajib bersifat dengan tabligh. Dan kalau Nabi menyembunyi, maka itu mustahil, tak terima akal. Dan tak terima akal, Nabi tak bersifat dengan tabligh. Itu dia panggil wajib tabligh akli. Dia ada lagi mustahil tabligh akli. Mustahil pada akal. Mustahil Nabi tak menyampai. Maknanya kalau hak jenis akli tak terima sama sekali, pada akal Nabi tak menyampaikan. Dia panggil mustahil akal. Nabi tak tabligh. Itu dia panggil wajib akli. Kalau akal ni mana dekat dengan tak tergambar, tak tertasawur, tak terima akal. Dan kalau kata wajib tabligh akli, mana tak mungkin. Ni wajib Nabi bersifat dengan sifat tabligh, dan mustahil Nabi dusta, Nabi menyembunyi. Itu dia panggil wajib tabligh akli. Mustahil pula, hak mustahil akli, tak terima sama sekali, kata Nabi tak menyampai. Tak terima pada akal, Nabi tak menyampai. Kalau hak yang harus akli itu sama aja. Begitu juga wajib pada syarak Nabi menyampai. Apa makna wajib syarak Nabi menyampai? Maknanya haram kalau Nabi tak menyampai. Haram Nabi menyusut, dia panggil. Itu dia panggil wajib syarak Nabi tabligh. Apa makna wajib syarak Nabi kena menyampai? Dia makna haram kalau Nabi tak menyampai. Berdosa kalau Nabi tak menyampai. Satu lagi mustahil syarak. Dengan makna apa? Haram. Dan Nabi tak menyampai itu wajib, Nabi tak menyampai. Wajib tak wajib Nabi menyampai. Itu maknanya dia panggil syarat mustahil syar'i, dia panggil haram. Harus macam biasalah, ikutlah, beri pilih. Kalau hak yang syar'i dia berkait dengan wajib haram, berdosa tidak. Kalau hak akli ni terima tak terima akal atau tidak. Itu. Kalau kita tengok dalam kitab Baqarah ni, sebenarnya dia bahagi macam tu, tapi dia bagi secara umum. Kalau tabligh terpecah 2, akli syar'i. Akli tu wajib mesti harus, syar'i tu juga wajib mesti harus. Kitman begitu juga. Kitman menyembunyi, lawannya menyembunyi juga. Kitman akli, kitman syar'i. Kitman akli tu juga wajib mustahil harus. Syar'i tu juga wajib mustahil harus. Dalam tulis carta balik fikir dia nampak. Kalau cerita macam ni payah nak faham sikit. Tapi kalau tak tahu tak apa. Maka nyata daripada ini bahawasa barang yang diwahyukan itu 3 bagai, seperti yang tersebut. Mustahil lawannya. Mustahil lawannya
lawan tabligh, iaitu menyembunyi. Dia kalau ini hak akli, mustahil lawannya. Sebab dia kata apa? Maka betapalah dapat mengikut. Itu dia panggil ni wajib akli, mustahil akli. Kalau mustahil hak syar'i, maknanya haram. Haram Nabi menyembunyi. Nampak? Ini kena faham. Haram Nabi menyembunyi. Kalau hak akal, mustahil, tak terima akal Nabi menyembunyi. Kalau kata hak yang syarak punya, haram Nabi menyembunyi. Itu makna mustahil lawannya. Boleh kata mustahil akli, boleh kata mustahil syar'i. Kalau mustahil akli, tak terima akal Nabi menyusut, Nabi menyembunyi. Kalau makna mustahil syar'i, maknanya haram Nabi menyembunyi. Iaitu menyembunyikan barang yang disuruh dengan menyampainya barang tadi. Dia menyembunyi apa yang disuruh dia sampai, dan menyusut. Susut buat sawak ni lah, makna sama je. Dan menyusut. Kerana jikalau menyembunyikan dia, kalau Nabi menyembunyikan dia akan barang yang disuruh dengan menyampai, dan menyusutkan sesuatu daripadanya barang tadi, nescaya tersembunyi atas kita. Okey, kalau Nabi jenis buat sorok, tersembunyi habis kat kita. Jadi banyak lagi hukum-hukum yang kita tak tahu, Nabi sembunyikan. Jikalau menyembunyikan dia dan menyusut satu daripadanya, nescaya tersembunyilah atas kita. Nabi menyembunyi ni walaupun lupa. Mustahil Nabi menyusut dan menyembunyi walaupun lupa. Kalau hak jenis benda hak Nabi nak sampai, tak boleh Nabi lupa. Kerana lupa ni tak harus ke atas mereka, tapi pada hukum yang mereka nak sampai, tak boleh Nabi lupa. Nabi lupa nak kata semayang wajib, tak, Nabi tak akan lupa. Cuma lupa tadi berlaku pada perbuatan. Pada perbuatan mana? Macam Nabi semayang lupa, tu pun sebenarnya hukum. Nak mengajar manusia lagu mana kalau kita semayang lupa. Tapi kalau hak dia nak sampai tu, dia tak akan lupa Nabi. Hukum-hukum yang dia sampai tadi ni, mustahil Nabi menyembunyi, walaupun Nabi menyembunyi dan menyusut, walaupun dengan jalan dia lupa. Aku lupa nak beritahu, bukan aku nak robok, tapi aku lupa dah. Tak akan lupa. Kerana as-sahwu la yajuzu alaihim fil ahkam. Lupa ni tak harus berlaku ke atas para Nabi, pada hukum hakam yang mereka nak sampaikan kepada Allah. Walaupun harus pada lain berbuah hakam, seperti perbuatan mereka, itu harus berlaku lupa. Itu pun sebenarnya Allah tak nak bagi, nak beritahu kepada kita lagu mana cara. Kalau Nabi tak lupa, masalah juga nak tentang nak sujud sahwi lagu mana kalau kita semayang 3 rakaat kemudian kita beri salam. Semayang Isya 3 rakaat kemudian beri salam. Lagu mana nak buat sebab pada tu? Nabi kan dia lupa semayang asar. Dia semayang 2 rakaat, tapi dia semayang asar semayang 2 rakaat. Jadi sahabat tu, saya cerita nak ni kan. Sahabat tu dia kata aku lupa pun tak, kuasa pun tak. Maknanya kan Nabi kata lupa pun tak, kuasa pun tak, sah dia lupa. Kalau orang yang dia kata apa tadi sebab puas main rakaat, tadi aku lupa. Dia kalau lupa pula, tadi buat puas main rakaat, tak ada, aku main 4 tadi. Aku kata dia lupa. Kalau dia kata apa, aku puas main sudah, tadi memang aku buat 2, tadi aku lupa masa aku buat tadi. Aku lupa. Memang aku buat 2 tadi. Dia kata aku buat 4 apa? Tu saat tu jadi dia tanya, kamu kuasa ke atau kamu lupa ya sah? Dia kata dua-dua dah. Nabi tak. Tu tanda Nabi lupa. Dengan sebab tu, dan tu jadi cerita tu, Nabi pun semayang sambung 1 rakaat lagi. Nabi buat 2 rakaat lagi. Semayang sambung, tak ada nak sambung. Lepas tu Nabi sujud sahwi. Di situ kita dapat hukum. Daripada situ ulama kias. Dalam masalah fiqh.
Dan Nabi lupa tu pula bukan Nabi lupa kerana lupa macam kita, dengan sebab istighalu qalbihi bi ta'zimillah, dengan sebab sibuk hatinya tadi dengan mengagungkan Allah SWT, dengan sebab terlalu takut dengan Allah, mengagungkan Allah. Dan kadang hati dia terlalu istighal, masyhur sampai kadang-kadang dia jadi terlupa. Sebab itu banyak guru dia tak mau jadi imam. Kan, dia tak mau jadi imam. Dia jadi imam saat ni dia selalu dia nak khusyuk. Bila kita nak khusyuk tadi dia lupa apa rakaat. Kan? Nak khusyuk ni tak ingat dia nak bagi khusyuk dia tak ingat rakaat berapa. Tak ni kadang-kadang main 10 jenuh. Itu guru dia tak mau jadi imam sebab apa? Dia tak mengganggu khusyuk dia. Saat ni nak khusyuk lagi, nak kena ingat rakaat. Tak ni main lupa subhanallah, Allah berapa kali kubat jenuh pula. Dia mayang macam tu. Kan? Dia nak jaga. Sebab tu banyak guru dia tak mau jadi imam. Jadi kalau kita semayang, kita ikut imam Allahu Akbar dalam khusyuk tu, dia boleh ikut. Ni nak kena jaga berapa rakaat lagi. Bayang. Nabi dia lupa tu dengan sebab mungkin dengan sebab isyirah. Tapi sekali tu Nabi dia berlakunya tu Allah Ta'ala nak takdirkan bagi supaya ulama tahu lagu mana keadaan kalau orang lupa, semayang lupa. Dan menyusutkan satu daripadanya nescaya tersembunyi atas kita. Maknanya mungkin hak kita tahu ni sebahagian daripada apa yang Nabi sorok lagi. Mana mungkin Nabi menyembunyi, mustahil. Bukan sifat Nabi. Dan kalau Nabi menyembunyi, kalau Nabi belok Allah. Bapa. Kan? Allah suruh ikut. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Allah kata Rasulullah itu merupakan contoh yang cukup terbaik. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah suruh Nabi kata kepada kita, ikut aku. Kalau Nabi tak betul, Allah tak betul, dia sekali dekat dengan Allah SWT. Ini dia panggil wajib akal dan mustahil akal. Nabi mustahil akal, Nabi dusta. Walaupun kalau kira harus Nabi bisa, tapi disebab Allah lantik jadi mustahil akal. Tapi mustahil akal boleh mustahil akal muqayyad. Maka betapalah dapat mengikut kita akan mereka itu. Betapalah yang beristifham ingkari.